Otsu Arisu ialah seorang pelakon Eddie, Didio dewasa, terkenal dari Jepun yang memiliki kejayaan yang kaya dan pelbagai, ditandai dengan perubahan ketara pada nama pentas, imej, dan fokus profesionalnya. Pertukaran nama dan laluan kerjaya. Membuat debutnya dalam industri Eddie pada tahun 2013 di bawah nama Seina Arisu. Pada tahun 2016, beliau menukar nama pentasnya kepada Mizushima Arisu. Barulah pada tahun 2021, beliau secara rasmi memilih nama terkini. Menariknya, walaupun beliau aktif beliau sering menggunakan sebagai ucapan di media sosial, menyukai sebutannya, dan akhirnya menggunakannya sebagai nama pentas rasminya. Evolusi imej dan ciri-ciri karya. Pada awal kejayaannya, kebanyakannya membawa watak Lolita. Namun, sejak tahun 2021, beliau menjalani transformasi berani, mengadaptasi gaya rambut pendek berambut perang dan mengalihkan fokus kepada konsep pelacur yang menekankan kecantikan fizikal. Berikutan perubahan ini, tahap aktiviti beliau menjadi sangat tinggi, menghasilkan banyak karya anak ekstrem sehingga peminatnya meluahkan kebimbangan terhadap kesihatan beliau. Mengimbas kembali tempoh kejayaannya yang panjang, adalah luar biasa beliau tidak bersara sejak debut pada tahun 2013, terutamanya memandangkan fasa rambut hitamnya, yang merangkumi aktiviti Eddie dan idola, kurang menonjol berbanding transformasi berambut perang beliau. Usaha rentas industri dan minat peribadi. Selepas menamatkan pengajian dari Marshmallow 3 Didan pada 11 Mac 2023, kejaya mengambil giliran lain. Pada 21 Mac bulan yang sama, beliau bersama-sama menubuhkan kumpulan tarian dan doka Black Diamond, membuat debut di bawah nama pentas Aris, menunjukkan bakat serba boleh beliau dalam seni persembahan. Mengenai minat peribadinya, gemar menghadiri acara koplai, menunjukkan minatnya terhadap budaya popular. Beliau juga mempunyai kemahiran praktikal, memiliki kelayakan setiausaha kelas pertama. Selain itu, beliau adalah peminat Karin Ito dari Nogizaka 46 dan pernah berkongsi cerita di media sosial tentang menghadiri acara berkaitan. Minat seksual awal dan pengalaman pertama. Mendedahkan bahawa minatnya terhadap seks bermula semasa sekolah rendah, dan beliau bahkan pernah meniru kandungan Eddie ketika berada di darjah 3. Pengalaman seksual pertamanya berlaku pada usia 18 tahun, dan yang mengejutkan, beliau menyatakan bahawa beliau serta-merta melakukan seks anal pada masa itu. Secara ringkasnya, kejaya adalah perjalanan yang ditandai dengan transformasi berterusan dan penerokaan. Dari imej awal yang pulus hingga penembusan berani kemudian, serta usahanya dalam kumpulan muzik, beliau terus meninggalkan jejak tersendiri dalam industri hiburan Jepun.